Okay, inilah rupanya telur tu tak berjaya sangat lah. Biasalah. Kalau tak berjaya tu dia kena kuali dia kecil. Baru telur dia cantik. Okey. Siap dah telur. Gunakan minyak yang sama. Kita goreng ikan bilis pula. Ikan bilis. Ikan bilis ni terpulang kalau banyak lengkap. Kita goreng ikan bilis ni sampai garing. Tadi kan kita guna minyak apa? Minyak telur tadi. Memang biasalah dia akan berbuih lah seketika. Sekejap lagi dia elok lah tu. Sampai tak nampak dah ikan bilis kak. Kita goreng ikan bilis sampai dia betul-betul garing. Sekejap lagi. Sikit lagi. Dia kalau tak garing nanti macam tak sedap lah makan tu. Tapi terpulang lah kalau kita nak buat tak garing pun boleh. Ini tapi akak nak masak bagi garing sikit. Okey, kemudian angkat. Goreng bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang ni pun terpulang. Kepada yang suka bawang banyak, bubur banyak. Kepada yang tak suka nak suka bawang banyak, bubur je lah banyak mana pun. Tak kisah. Janji ada bawang. Okey, bawang ni pun akan nak goreng sampai dia ada macam garing-garing sikit. Baru best. Memang kalau katanya bulan-bulan Ramadan ni kita nak puasa tahun depan 17/92. Dah dekat sangat dah kan. Nak bila bulan-bulan Ramadan ni kalau bersahur tu memang tak katalah. Ini salah satu menu yang paling sedap lah kalau kita makan dengan nasi-nasi panas ni. Menu mudah, sedap, menyelerakan. Kalau kata kadang-kadang tu kari dah tak jalan dah kalau dah bersahur-sahur ni. Dia macam ni yang best ni. Bila kita tengok bawang kita tu macam nak garing, kemudian kita campur cili api. Bagilah dia terangkat gitu. Goreng seketika cili api. Kemudian jangan lupa kita masukkan balik ikan bilis tadi. Masukkan balik ikan bilis tu tadi. Kacau-kacau. Minyak tu masa kita goreng bawang tu kita buanglah sedikit minyak tu. Macam mana caranya tak kira lah. Tapi kita buang sikit lah minyak tu supaya dia tak berminyak sangat. Okey, kita bagi dia sebati bawang tu dengan ikan bilis tu. Barulah rasa manis, rasa garing, rasa cili api yang pedas tu. Wow, sedapnya. Memang betul lah. Ini memang sedap. Okey, kemudian kita masukkan kat sini. Masukkan. Minyak tu tadi kita bubur sikit je dah kan. Bolehlah masukkan minyak sikit. Okey. Masukkan kicap. Ini terpulang lah. Kalau nak bubur banyak boleh, sikit boleh. Kemudian perahkan asam limau. Okey. Masakan simple tapi menyelerakan daripada Amira Uthman. Tapi versi akak lah. Akak yang masak versi akak lah. Nak buat cara macam mana. Nak garing ke tak garing ke. Jadi kita kesukaan kita lah. Jadi pada yang menonton, jomlah kita cuba kan. Ramai yang dah cuba. Tapi akak baru nak cuba. Komen, share dan subscribe. Bye. Menumpanglah kita dengan resipi orang. Terima kasih. Dah.